Lepas tu macam mana diorang kau buat tu? Kita sudah connect dekat apa nama? Macam mana kau lagi tahu daripada aku ni? Hebat betul Zah connect YG sana. Kita boleh buka cerita apa? Tengok full lah mak. Okey, jangan marah, saya punya first gen ada touch screen. Hai, Assalamualaikum. Saya nama Wan. Dah lama dah kita tidak berkeudara. Dah lama saya tak update kereta first gen saya ni. Ada banyak sangat isu. Sebab bila kita dah pasang aircon dah apa, saya pun tak sabar-sabar pasang grill cepat-cepat. Lepas tu bila saya dah masuk gas, rupanya lepas 2 hari 3 hari gas sudah hilang, sudah bocor. So dekat dia punya tempat low compression punya pipe tu, dia ada bocor sikit je tu. Dia kena biar lama baru dia tahu dia bocor. So ni baru betulkan aircon balik. Ni saya dah buang cat dia. Nanti mungkin saya akan betulkan balik ni sebab ada banyak nampak ni sudah karat-karat. Nanti kita akan repair dia. Bumper depan belakang saya dah pasang. Masa baru marilah kata-kata buruk saya ni. Okey, so kita dah acukan dashboard apa semua. Okey, dashboard ni saya boleh cerita sikit. Ini adalah version yang pertama, version 1. Saya punya design lebih kurang dia macam gini. Tapi finishing dia agak hodoh sekali sebab terlalu susah nak membuatnya. Tapi anyhow, kita buat air tangan sendiri boleh lah kan. Saya akan lajakkan dulu dashboard ni punya cerita, asalkan dia ada rupa bentuk dan ada selera lah sikit kan. Bahagian bawah ni saya akan kemaskan. Tunggu Ron balik Sarawak. Dia pergi ada hal. So tunggu dia balik dulu sebab wiring ni nak kena habis finishing. Apa ni? Jangan marah. Ni boleh adjust mat. Ada ke first gen boleh adjust? Saya ni boleh adjust. Okey. Cuma depan belakang tak boleh macam BMW, dia depan belakang kan. Untuk atas bawah. Mesti nak start engine. Kita start engine. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi fuel pump tu kena fikirkan satu hari nanti. Saya akan fikir macam mana nak kasi hilang bunyi tu. Tengok ni. Jangan marah ni. Korang jangan marah tengok. Sebab saya punya first gen pakai digital aircon Digital aircon tahu. Main temperature dia tit. Sebab display ni kalau korang boleh dapat DA6 punya display digital display aircon ni, bagi tahu saya. Sebab yang lama punya dah rosak. Saya cari kat Malaysia ada seorang je Mamat Sarawak tu. Inilah yang paling okey saya boleh dapat display digital ni. Kita sudah connect dekat apa nama? Macam mana kau lagi tahu daripada aku ni? Hebat betul Zah connect YG sana. Kita boleh buka cerita apa? Tengok full lah mak. Okey, jangan marah, saya punya first gen ada touch screen. Boleh buat mic sini, nanti saya nak nyanyi karaoke dalam kereta lah. So itu je lah cerita pendek untuk hari ni. Lama sangat kita tak update tentang first gen. Sebab Ron akan datang nak buat wiper, nak buat horn, nak buat lampu belakang, lampu reverse. Ini yang korang suruh saya review benda ni, batang gear ni. Apa ni Haikal dengan Hasang yang tak guna punya kerja. Nampak? Sengit. Saya kena repair balik lah benda ni. Dia punya gear lever bawah tu saya kena adjust sampai bawah sini lah. Kalau tidak gear 1 tak ke mana, gear 2 tak ke mana kan. Gear reverse pun tak boleh masuk nampak. Macam mana dia orang buat kerja ni nak masuk reverse macam ni. Masuk reverse macam ni kan. Masuk reverse sangat. Ni namanya gear tak tentu hala. Gear tak tentu hala. Nanti lampu ni pun kena ada juga. Sebab saya nak bawa bos Joe yang cakap Cina tu, dia suka lampu-lampu. Lepas tu dia suka lagu Thailand. Tung kudung tung tung tudung tung tung. Kita akan buat speaker cow man. Okey, itu saja. Aircon tengah sejuk saja untuk liputan hari ini. Thank you so much guys for watching Raiba Auto Wag the Corner.